Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini 5 hari bulan 4. Pak Din ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Hari ini Pak Din nak tunjukkan nenas MS16 yang Pak Din tanam tempoh hari pada akhir bulan 12 2023. Sekarang dah masuk 2025, jadi bermakna nenas ni dah lebih kurang 15 bulan lah. Ini adalah nenas yang Pak Din ambil daripada Mardi, daripada Pontian. Tempoh hari masa dia launching, Pak Din ada dapat 100 pokok yang mula-mula sekali yang Pak Din tanam. Alhamdulillah hari ini nenas ni dah masak, Pak Din dah petik hari ni. Jadi hari ni Pak Din nak tunjukkanlah buah nenas MS16 Mardi Sweet yang Pak Din tanam di tanah mineral Sabak Bernam. Jadi nenas MS16 ni lebih kurang macam nenas ingki, tetapi nenas ni anak dia tak berduri lah ya. Tengok macam ni ha, tengok. Ya, banyak anak dia. Jadi nanti kita kira anak dia berapa ya. Pak Din akan tunjukkan dan kita akan timbang buah nenas ni berapa kilo. Yang ini yang Pak Din ambil baru start masak tapi buahnya terhad. Jadi mana Pak Din tak jual pun buah ni. Ini adalah cubaan Pak Din tanam di daerah Sabak Bernam. Alhamdulillah dah mengeluarkan hasil. Besar buah dia. Kemudian tangkai dia memang keras ya. Tangkai keras, apa kita nak petik buah nenas ni terpaksa potong dengan dia punya tangkai sekali. Kalau kita kepak saja, kemungkinan buah ni akan transparent dalam dia. Susah jugalah kita nak kepak dia pun susah lihat. Jadi kita kena potong tangkai dia dan bersama dengan anak benih dia. Tengok anak benih ni Pak Din akan semai balik. Anak benihnya setiap pokok ni memang banyak. Kurang-kurangnya ada 7, 8 atau sampai 10 seluruh tangkai dekat buah dia. Tengok. Memang dia tak ada duri tengok. Ni daun nenas ni memang tak ada duri. MS16 ni tak ada duri, semua tak ada duri Cuma dia tajam kat ujung Ini memang Pak Din guna baja tabiko dan campur dengan baja yang lain sikit lah Tengok ni. Nenas ni Pak Din hormon pada akhir bulan 11 iaitu 30 hari bulan 11. Sekarang ni adalah 5 hari bulan 4. Jadi bermakna dia lebih kurang 126 hari saja dia dah mula masak. Pak Din akan kepak lah satu-satu nak kira anak benih dia berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 1. Ni ada bawah ni kecil. 2. Okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tengok ada 10 anak benih dia. Mana ini semua adalah solo tangkai yang berdekatan dengan buah, lebih kurang macam ingki Kalau kita kepak buah dia ni bermakna kita besarkan lagi lah dekat induk dia. Tapi hari ni Pak Din potong je Okey, macam ni ni. Tengok. Ni buah dia dah mula masak Macam ni Ni dah masuk indeks 1, indeks 2 Okay. Sekarang kita timbang berapa berat nenas ni. Ke sini. Okey. Okey, ni dia berat dia. Okey, yang ini tengok. Okey. Tadi 2.1 kilo. Memang cantik Tengok. Dia punya pattern pun memang cantik buah ni. Kalau ikutkan keadaan buah ni, dia boleh komersial buah ni bagus. Cuma kita nak tengok rasa dia macam mana. Pak Din akan rasa terbelah, kita tengok keadaan isi nenas di kat dalam dia macam mana. Tanah mineral Pak Din akan belah ni nak tengok keadaan buah nenas dia dalam macam mana bentuk dia, dan kita nak tengok bricks dia berapa. Kita ikutkan indeks ni dah masuk indeks 1 ke 2 lah. Kita tengoklah macam ni Okey, ini berat ni tadi 2.1 lebih. Bentuk buah memang bulat, bahu dia cantik, dan nenas ni kalau ikutkan dia boleh pergi komersial. Bagus buah ni. Dan Pak Din ada ambil juga buah yang belum masak. Pak Din simpan ketahanannya lebih seminggu, tak ada masalah. Cantik. Jadi kita cuma nak tengok isi nenas ni. Pak Din potong, nanti Pak Din semai balik lah. Boleh, insyaAllah cantik lah. Tak ada duri. InsyaAllah mudah-mudahan yang terbaik. Okey, ini dia keadaan dia. Ni buah dia, keadaan buah dia. Nak cek indeks yang bahagian sini Okey, bahagian sini lah. Ni bahagian bawah. Kita ambil bahagian bawah dia. Okey, bahagian bawah dia lah Tengok bahagian bawah dia macam mana. Okey. Dan tekan measure balik. Berapa dapat? Wah, 19.4. Okey, ni kita ambil lah sikit aja lah Bahagian sini pula berapa persen. Kita tengok. Ni yang tengah 19.1. Yang atas lah dekat yang ni. Okey, tengok ni bahagian atas dekat jambul tu. (18.2). Alright. Tengok dia punya structure. Memang cantik lah tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Alhamdulillah.
Terbaik. MS16. Ini dia. Tadi yang Pak Din kupas tadi ya. MS16. Memang breed dia adalah yang paling bawah sekali dekat tangkai, 19.4. Atas ni tadi 18. Memang crunchy buah dia. Memang nampak sedap, memang cantik. Tengok ni, ya. Buah dia memang nampak dia crunchy. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Din rasa memang manis dan sedap. Tengok. Buah ni boleh pergi jauh. Boleh komersial buah ni. Kalau kita boleh tanam yang terbaik, insyaAllah. Ada rasa tersendiri, manis dia, istimewaan masing-masing. Manis. Alhamdulillah. 15 bulan lebih, hasilnya hari ni Pak Din dah rasa. Memang manis, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita boleh tanam benda ni. Mana-mana yang ada peluang dapatkan anak benih, boleh tanam benda ni. Nanas MS16 Mardi Sweet, Alhamdulillah. Okey, itu saja daripada Pak Din.